Bismillahirrahmanirrahim. Ui! Besar. Weh, King sudah mari mah. Ha. Hai guys, assalamualaikum semua. Okey. Hari ni hari Jumaat dah ni. Jumaat pagi dah ni, okey. Dah nak dekat hari weekend guys. So kita dah sampai Ketam baru guys. Ha, jom tengok Ketam. Ui, besar bapak mat. Ya Rabbi, besar. Hidup-hidup ni. Woi, ah. Besar, okey. Ketam kami ni, kalau korang nak order, biasa untuk bulan puasa ni kita ambil order booking. Kalau nak booking, kena ambil order set lah kalau Ketam. Kalau korang nak order ala carte pun sebaik-baiknya order awal. Boleh order melalui Wasabi. So kita akan ambil order awal. Kita akan prepare awal lah. So Ketam ni nak masak, ambil masa sikit. Nak siang, nak berus, nak bagi bersih dulu baru masak. Goreng dulu baru boleh masak chili crab tu. So ambil masa sikit. So kalau boleh order ala carte boleh, tak ada masalah. Tapi kena order awal sebelum pukul 4 petang. Kalau nak order set pun boleh. And untuk booking bulan Ramadan ni sahaja ya, kita hanya ambil booking untuk menu set sahaja. Tak kira lah Claypot ke Ketam ke, tapi kita ambil menu set sahaja supaya memudahkan pengeluaran untuk berbuka nanti. Sebab kalau kita ambil order setiap table menu lain-lain yang pening-pening, so akan jadi cacaran melebah lah untuk pengeluaran kami nanti. So kalau kata nak order menu ala carte boleh, tak ada masalah. Walk in sahaja. Sebab apa? Sebab table kita masih banyak available. Tak ada kata hari-hari full house ke, hari-hari fully book ke, tak ada. InsyaAllah masih ada. So kalau kata nak order ala carte, korang boleh order dekat table terus. Maknanya korang walk in and duduk kat table, scan QR, then terus order dekat table. Okay? So siapa-siapa nak order Ketam tu sebaik-baiknya order awal ya. So inilah Ketam-Ketam hidup kami. And kami akan letak dalam ni. Hidup ya, bukan tak hidup hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Ui! Besar, weh, King sudah mari mah. King sudah mari, weh. Itu paling besar. Aku King hari ni. Ambil kau. Itu King paling besar. Itu saja. Assalamualaikum. Bye. Weh, kau. Kira 2.